Pernah tak anda terfikir, kalaulah ada cara nak automasi semua kerja-kerja yang paling leceh dan berulang-ulang tu? Hari ni, kita nak tengok macam mana kecerdasan buatan atau AI bukan setakat satu teknologi canggih, tapi ia sebenarnya boleh jadi rakan produktiviti terbaru anda di tempat kerja. Cuba bayangkan sekejap, anda ada seorang rakan sekerja yang paling cekap, tak pernah buat silap, sentiasa ada untuk membantu, dan dia bukanlah seorang manusia. Persoalannya, boleh ke AI ni betul-betul jadi rakan sekerja terbaik kita? Jom kita bongkar sama-sama. Baiklah, untuk kupasan kali ini kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Mula-mula kita akan tengok AI sebagai enjin kecekapan. Lepas tu kita akan terokai macam mana ia boleh jadi penasihat strategik yang pintar. Kemudian kita akan dalami peranannya sebagai pembangkit inovasi dan akhir sekali kita simpulkan semuanya dengan melihat masa depan gandingan mantap manusia dan AI. Okey, kita masuk bahagian pertama. AI sebagai enjin kecekapan. Di sinilah selalunya kita nampak kesan AI yang paling tetara bila ia ambil alih tugas-tugas yang membosankan dan betul-betul lajukan kerja harian kita. Jadi, apa sebenarnya maksudnya tu? Senang cerita, AI pada peringkat ni adalah tentang satu perkara, otomasi. Fikirkan semua kerja remeh-temeh yang makan masa, yang kita buat berulang kali setiap hari. AI ni memang direka khas untuk selesaikan benda-benda macam ni lah. Dan benda ni bukan cerita masa depan tau. Ia dah berlaku sekarang, di sekeliling kita. Kena siapkan laporan kewangan. Zup! AI boleh siapkan dalam beberapa saat. Ada pelanggan tanya soalan asas pukul 2 pagi. Tak ada hal. Chatbot AI sentiasa standby. Nak rancang laluan penghantaran paling efisien, AI dah siap kirakan untuk anda. Tapi, ia bukan setakat jimatkan masa je. Kat sinilah part yang paling power. AI bukan saja buat kerja-kerja ni, tapi ia lakukannya dengan kelajuan dan ketepatan yang terus terang, kita sebagai manusia memang susah nak tandingi. Cuba tengok perbezaan ni. Laporan yang dulu makan masa berjam-jam, sekarang siap sebelum kita habis minum kopi. Dalam kilang pula, di mana kesilapan kecil oleh manusia boleh sebabkan produk rosak terlepas, AI boleh capai ketepatan hampir 100% setiap masa. Jadi, apa untungnya untuk kita? Inilah dia. Bila AI dah uruskan semua kerja-kerja rutin ni, barulah kita ada ruang bernafas. Ia bebaskan masa dan minda kita untuk fokus pada perkara yang hanya manusia boleh buat dengan baik. Berfikir secara kreatif, selesaikan masalah yang kompleks dan rancang idea-idea besar yang seterusnya. Okey, tadi kita tengok AI sebagai pekerja yang cekap kan? Sekarang, jom kita naik satu tingkat lagi. Dalam bahagian kedua ni, kita akan lihat macam mana AI boleh jadi penasihat atau strategis yang pintar untuk kita. Superpower AI kat sini ialah kebolehan dia untuk menyelam dalam lautan data yang sangat besar. Data jualan, maklum balas pelanggan, trend pasaran, macam-macam lagi. Dan bukan setakat menyelam, dia boleh kesan corak-corak tersembunyi yang kalau kita tengok dengan mata kasar memang takkan perasan punya. Dan bila kita dah nampak corak ni, barulah kita boleh buat keputusan yang jauh lebih bijak. Contohnya, tim marketing boleh tahu dengan tepat, inilah kumpulan pelanggan yang kita patut sasarkan. Pengurus kilang pula boleh dapat amaran awal tentang masalah kualiti. Malah, ia boleh dengar perbincangan mesyuarat dan secara automatik sediakan senarai tindakan untuk semua orang. Tapi Cam, apa kata kalau kita boleh buat keputusan bukan setakat berdasarkan apa yang dah berlaku, tapi berdasarkan apa yang mungkin akan berlaku? Kat sinilah AI mula jadi sesuatu yang sangat transformatif. Ia bantu kita jenguk sikit ke masa depan. Teknik ni kita panggil analisis ramalan atau predictive analytics. Ringkasnya, AI belajar dari semua data sejarah yang ada untuk buat satu tekaan yang sangat bijak tentang apa yang mungkin berlaku seterusnya. Benda ni memang sangat berkuasa. Bayangkan, sebuah kilang boleh dapat amaran, mesin nombor 3 tu macam ada potensi nak rosak minggu depan. Jadi penyelenggaraan boleh dibuat awal. Atau sebuah kedai boleh ramal permintaan. Jadi stok sentiasa cukup cantik je, tak membazir. Dan inilah perubahan paling besar. Dengan adanya AI sebagai rakan strategik, syarikat tak lagi asyik kalut padam api bila masalah dah jadi. Sebaliknya, mereka jadi proaktif. Mereka bersedia sebelum apa-apa berlaku. Inilah yang dikatakan game changer. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian ketiga. Dan bagi saya, inilah bahagian yang paling menarik sekali. Di sini, fokus kita berubah. Kita tak lagi bercakap tentang AI menggantikan tugas kita. Langsung bukan. Kita bercakap tentang bagaimana AI memperkukuh lagi kebolehan kita sebagai manusia. Cuba bayangkan, AI ini macam jurulatih kerjaya peribadi anda. Dia sentiasa bekerja di belakang tabir, tolong anda untuk terus belajar, upgrade skill
dan pastikan anda sentiasa relevan dalam bidang anda. Saya pasti ramai antara kita pernah nampak benda ni. Bila kita buka platform e-pembelajaran, tiba-tiba dia cadangkan kursus yang, macam tahu-tahu je kita perlukan. Itulah AI tengah buat kerja. Dia analisis kemahiran kita dan cadangkan apa lagi yang kita patut belajar. Dan mungkin ini bahagian yang paling ramai tak sangka. AI sekarang dah mula masuk ke gelanggang kreativiti. Ia bukan lagi hanya tentang nombor dan data, tapi juga tentang idea, seni dan rekaan inovatif. AI dah jadi macam rakan kongsi dalam proses kreatif. Seorang pereka grafik contohnya boleh minta AI hasilkan berpuluh-puluh draft idea dalam beberapa saat sahaja. Seorang jurutera pula boleh uji beribu-ribu simulasi rekaan produk dalam sekelip mata. Penting untuk faham, dia tak ganti kreativiti kita. Dia bagi booster, dia percepatkan proses tu berkali-kali ganda. Jadi, setelah kita lihat semua ni, apa kesimpulan utamanya? Sebenarnya, ia cukup mudah. Masa depan ni bukan tentang manusia lawan AI. Sebaliknya, ia adalah tentang manusia tambah AI. Satu gandingan terbaik. Dan petikan ini merumuskan segalanya dengan sempurna. Daripada kita risau AI akan ambil alih kerja kita, apa kata kita tukar cara fikir? Kita lihat AI sebagai satu alat, satu tool yang sangat pintar untuk memperkasakan lagi kebolehan sedia ada kita supaya kita boleh capai lebih banyak perkara. Jadi secara ringkasnya, apa faedahnya? Kita boleh bekerja lebih pantas dan lebih tepat. Kita buat keputusan berdasarkan data, bukan agak-agak. Kualiti hasil kerja kita pun meningkat. Dan yang paling penting, ia bantu kita sentiasa belajar dan berkembang. Ia macam satu kitaran produktiviti yang sangat positif. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Persoalannya sekarang bukan lagi jika AI akan mengubah dunia pekerjaan, sebab itu memang pasti akan berlaku. Soalan yang lebih penting ialah, bagaimana AI akan mengubah cara anda bekerja? Dan macam mana anda sendiri akan manfaatkan alat yang hebat ini untuk melonjakkan lagi produktiviti dan kerjaya anda?